Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, kami membentangkan projek Marketing Made Playable and Immersive Game-Based Learning Design bagi kategori pembelajaran imersif bersemuka Arif 2026. Projek ini dibangunkan oleh pasukan pensyarah PTSS untuk menjadikan pembelajaran pemasaran lebih aktif, menyeronokkan dan dekat dengan situasi sebenar industri pelancongan. Projek ini dilaksanakan bagi kursus DTM 20473 Tourism and Hospitality Marketing, kursus untuk pelajar diploma pengurusan pelancongan. Fokus utama projek ialah membantu pelajar mencapai CLO2 iaitu mengenal pasti keperluan pasaran dan konsep awal produk baharu. Pendekatan yang digunakan menggabungkan pembelajaran bersemuka, e-book, CDOS dan game board fizikal. Konsepnya mudah. Pelajar bukan sekadar mendengar kuliah tetapi belajar melalui pengalaman bermain, berbincang dan membuat keputusan pemasaran secara berkumpulan. Masalah utama yang dikenal pasti ialah pelajar sukar memahami bab 3 iaitu Marketing Information System and Marketing Research. Topik ini agak teori dan pelajar cenderung menghafal tanpa benar-benar memahami aplikasi dalam industri. Oleh itu, projek ini dibina dengan 3 objektif utama: meningkatkan keberkesanan pemahaman pelajar, membantu pelajar menghubungkan teori dengan situasi industri sebenar serta memperkukuh kolaborasi, komunikasi dan motivasi dalam kalangan pelajar. Pelaksanaan projek dibuat melalui 3 fasa. Fasa pertama ialah pengenalan konsep di mana pelajar menjawab pre-test dan menerima penerangan asas. Fasa kedua ialah challenge iaitu aktiviti permainan berkumpulan menggunakan game board, spinning wheel, marker, score sheet dan MCQ challenge cards. Fasa ketiga ialah consolidation di mana pelajar membuat refleksi, menerima maklum balas pensyarah dan menjawab post-test. Elemen kreatif projek ini ialah teori yang biasanya abstrak ditukar menjadi pengalaman pembelajaran yang playable, manakala elemen inovatifnya ialah penggunaan soalan bertahap, peer discussion, oral justification dan immediate feedback. Melalui aktiviti ini, pelajar terlibat secara aktif dari awal hingga akhir. Sebelum permainan, mereka bersedia melalui LMS CDOS, e-book dan kuis digital. Semasa permainan, setiap ahli kumpulan diberi peranan seperti pembaca soalan, penjaga masa, pemutar roda dan jurucakap kumpulan. Strategi rotating roles memastikan semua pelajar menyumbang termasuk pelajar yang biasanya pasif. Selepas aktiviti, pelajar melengkapkan refleksikan diri dan post-test untuk mengesahkan tahap kefahaman mereka. Dari segi keberkesanan, projek ini menunjukkan impak yang positif. Purata markah pelajar meningkat daripada 12.69 dalam pre-test kepada 14.81 dalam post-test. Kajian keberkesanan juga menunjukkan skor min 4.4 iaitu pada tahap tinggi. Selain peningkatan akademik, perubahan sikap pelajar juga dapat dilihat melalui motivasi, keyakinan, kerjasama dan keterbukaan menerima maklum balas. Gameboard ini juga telah berevolusi daripada tahun 2020 hingga 2025 dan memperoleh pencapaian di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, projek ini membuktikan bahawa pembelajaran pemasaran boleh menjadi lebih bermakna apabila teori diterjemahkan kepada pengalaman yang aktif, kolaboratif dan menyeronokkan. Marketing Made Playable bukan sekadar permainan tetapi satu reka bentuk pembelajaran yang membantu pelajar berfikir, berbincang, membuat keputusan dan mencapai hasil pembelajaran dengan lebih berkesan. Sebelum berakhir, jom kita dengar apa kata pelajar. Jumpa lagi. Kami pun marketing game ni dia satu benda yang inovatif, kreatif dan juga menarik. Dan daripada main game ni dia beri kami mudah faham subjek marketing sebab dia
cara dia sediakan permainan tu dengan soalan yang diberikan, cabaran yang diberikan daripada soalan tu, and soalan pun dia ada macam-macam level, level 1, level 2 and level yang hard. And then daripada benda tu kami dapat memahami dengan senang.